Yo, Assalamualaikum semua, anda sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So hari ni Abang akan nak buat satu video. Kali ni kita nak buat satu unboxing. Kali ni barang yang kita susah nak dapat dan akhirnya barang ni sudah di tangan saya. Alright. So baru-baru ini saya ada pergi Ion Rawang, iaitu TGV Rawang. Sebab time tu saya cuti raya haji. Dan time tu kalau kau tengok dekat TikTok saya, memang penuh hari ni dekat TGV Rawang. TGV Rawang memang penuh, full house menonton Agent Ali The Movie 2. Dan saya sempat pergi TGV Rawang untuk orang kata apa ni, membeli barang-barang yang saya nak. Pertama saya pergi beli popcorn. Lepas tu saya dapatlah beli yang satu lagi. Saya tanya dia ada lagi tak. Dia kata ada. Inilah dia box Agent Ali, iaitu Agent Alisha iaitu Iris kali ni. Nampak Project Iris. Korang tengok karakternya Alisha, my favorite. Okay, dekat belakang ni kita ada nampak Agent Alisha. Dekat belakang ni pun sama juga, ada manual dia. Okay, dekat belah sini kotak Iris. Alright. So harganya berapa? Harganya dalam RM70. So saya tak tahu masih ada stok lagi ke tidak. Tapi untuk Alisha memang dah habis kot. Tapi kali ni diorang dah, kalau ikutkan negeri-negeri lain, dah habis kehabisan stok untuk Project Iris punya kotak ni. Alright. So kali ni kita tak ada buang masa lagi. Jom kita unboxing Iris ini, guys. Sebelum tu kita intro dulu, guys. Intro dulu. Okay, so kali ni kita nak unboxing iaitu Iris kali ni. So kalau korang tengok kondensi kotaknya, besar kan? Besar kan? Macam diorang yang macam Cik C Puding dan rakan-rakan saya Meka pun dapat juga. Tapi dia dapat hadiah lah sebab dia adalah TGV Cinema bagi. Tapi yang ni saya beli kat TGV Cinema. Saya terus belilah. And kat bawah ni pun ada dari MCMC, barang dari made in China bukan made in Malaysia. Sebab apa-apa saja barang kualiti dia orang akan hantar ke mana? Ke China lah. Apa lagi kan? Alright, so kali ni kita akan unboxing dalam ni. So kita akan buka dia punya ni. Okay. Wanginya bau kotak. So sebelum tu, siapa yang dah tengok saya punya unboxing dekat TikTok saya, belum boleh tengok dekat YouTube TikTok saya. Saya dah buat unboxing, cuma dia tak lengkap. Jadi kali ni saya buat unboxing cara ni. Okay. So first yang pertama Iris. Okay, ni Iris. Kedua spek mata. Okay, yang kedua adalah dia punya ni lah. Alah, susah ni nak buka. Dua ni. So, saya masukkan ni dulu. Okay, saya letak bawah ni dulu. So inilah dia Iris punya ni, dan juga dia punya spek mata Iris kali ni. Alright. So kejap lagi saya pakai sebab dia ada lampu. So kali ni kita akan tengok yang ni. Inilah dia. Kalau korang tengok, kita boleh tekan. Bukan batan mata dia tekan. Belakang ni boleh tekan. Nampak? Ada bunyi, nampak? Alright. So ini adalah dia punya Iris punya ni. Nampak dia punya sama macam TV siri. So yeah. Soalnya kat sini ada button dia. Dia macam Iris punya. Konsep sama. So kita on play. Okay. Kalau siapa yang selalu tekan yang ni kan, kenapa bila tekan dia on, dia tak ada pergi, maknanya dia tengah tak masuk lagi. So cara senang dia adalah dekat sini kita boleh nampak dia punya spek mata Iris. Dekat atas bawah ni pun ada, tolong kamera tolong fokus. Ini ada button, sini pun ada button. Alright. So dia punya kat sini kita ada NFC. So kita boleh access Iris ni. Mana kamera ni? Kadang kamera kedudukannya lain tau. Okay. So dekat sini ni Iris. Dan ini pula dia punya kondensi lah. So kita zoom out sikit. Alright. So ni kondensi dia. Ini Iris dia. Ni NFC. NFC kat mana? Belah sini dik. Okay, so kita akan try. Kita ni lah. Okay, nampaknya dia tak on. Tak apa, kita cuba. Sudah dipakai. Okay, sekarang ni apakah yang anda perlu dengar bunyi ini? Bertindak segera. Okay, dia ada bunyi watak suara Alisha yang dimain oleh Kak Yati. Kita dengar betul-betul. Boleh tahan. So ini daripada TV siri asal. Jangan fikir apa yang kau
So ini daripada movie. Jom, sambung. Dari movie sama juga. Ejen Euro kena ada daya ingatan yang kuat. So ini pun sama. Ni daripada TV serial asal. Jaga-jaga. Tengok. Jangan ikut pergerakan musuh. Jangkakan mana dia nak pergi. Okay. Jangan teragak-agak. Seriously, sampai bila aku nak kena jaga kau ni? Bertindak segera. Okay, so dia ada berapa banyak saya tak pasti. So kali ni dekat sini juga ada music. Tengok lampu ni menyala. Okay, dia lagu sekejap ya. Sini lagu yang seterusnya. Okay, lagu seterusnya. So, lagu ni panjang. So, saya skip terus. Okay, dekat sini korang tahu apa function bunyi dia ni. Okay, sekarang ni saya akan tekan bunyi dia ni. Itu satu. Time lawan. Access disconnected. So, dekat sini. Dia panjang sikit. Iya. Masih start masuk. Okay. Okay, sekarang ni adalah kondensi yang diorang letak. So, apa dengan Iris ni? Sama je. Bunyi yang sama saja. Kalau korang tekan sini. Ini bunyi ni. Sebab dia tak dengar suara. So, kita akan pakai spek mata. Iris. Alright. So, kita pakai. So, kalau korang perasan, kalau kita tengok waktu macam ni, memang korang nampak macam terang. So, ni adalah lampu LED punya tu. Tapi sekejap lagi saya akan tutup lampu. So, korang tengok saya punya lampu ni macam mana. Alright. Sekejap ya. Nampak? Override mode. So, inilah dia spek mata yang diguna oleh override mode dalam Agent Ali The Movie 2 dan juga Agent Ali The Movie Series. So, inilah dia yang saya pakai sekarang ni. Kalau nampak memang gelap nak mampus. Alright. So, wow. It's amazing guys. So, kalau tengok kat sini. Nampak dia punya lighting LED-nya ni. Kalau saya tutupkan ni, dia akan jadi sebelah. Mata lanun. Latu lanun. Okay, cara tutup dia ni. Okay, so sekarang ni. Untuk nak matikan belah sini ni, dia korang kena tekan banyak kali tau. Sampailah pengairan suara dia tu. So, inilah dia spek mata dia. So, saya nak. Pak Iris. Spoiler. Cek Google Away. Okay, so inilah dia spek mata Iris punya Ali. So, adakah korang tanya, mana nak beli, mana nak dapat? So, korang boleh beli dekat TGV yang berdekatan. Kalau TGV habislah kan. Stok ni tinggal ni je ada kan. Sekejap, saya nak buka lampu lah sekejap. Okay, so inilah dia spek mata Iris yang limited edition daripada TGV. Alright, so inilah dia yang saya dapat kali ni. So, macam mana korang nak dapat ni? Korang kena pergi TGV yang berdekatan dan korang order ni. Tapi saya rasa TGV semua rasanya tinggal berapa banyak stok yang tinggal. Alright. So anyhow, apa pendapat korang tentang video kali ni unboxing Iris? Cuba korang komen di bawah. Alright. So ada tak yang dah beli dia punya spek mata Iris ataupun korang dah beli tapi korang tak nak pakai tapi korang letak je dalam buat collection. Macam saya ni kalau dah beli saya kena simpan lah collection ni kan. Tu je lah. So inilah dia Iris. Alright. So sebelum nak beritahu korang, spek mata ni tak boleh bengkok tau. Dia memang kekal. Alright. So itu saja. Jumpa lagi dalam Haikal channel tu. Peace yo. Assalamualaikum. Goodbye semua.